Sedia semua? Jom kita bina rumah rukun Islam. Rukun Islam? Apa tu Ustazah? Rukun Islam ada 5. Pertama, syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kedua, salat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Ketiga, puasa di bulan Ramadan. Tahan diri dari lapar dan dahaga. Keempat, keluarkan zakat. Kongsi rezeki dengan yang memerlukan. Kelima, mengerjakan haji. Melawat Baitullah pada bulan Zulhijjah. Mari kita amalkannya, nanti Allah sayang kita. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Maka tamatlah sudah rela akidah kita. Jadi, jom kita buat aktiviti yang telah disediakan. Oleh itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi akan datang.